Alhamdulillah, saya baru selesai membawa hampir 60 NGO bertemu dengan Tun Mahathir sebagai pengurusi payung besar, di mana kami Majlis Penyelaras telah pun bersetuju untuk duduk di bawah payung besar. Alhamdulillah, Tun menerima dengan baik dan kami hari ini rasminya Majlis Penyelaras NGO Kebangsaan Malaysia ini menjadi anggota dalam payung besar. Alhamdulillah, kami juga menyatakan betul tadi bahawa kami Majlis Penyelaras NGO ini seia sepakat untuk bekerjasama menjayakan apa juga program-program aktiviti yang dianjurkan oleh payung besar. Kami tetap bersemangat untuk menjayakan. Inilah dia hala tuju kami, melihat supaya orang Melayu bersatu. Objektif kami besar, iaitu ingin melihat negara ini merdeka dan tidak dicerobohi kedaulatannya, dan orang Melayu mesti bersatu. Maka Majlis Penyelaras NGO sangat komited untuk menggerakkan, membesarkan saiz payung besar itu supaya kita dapat melihat satu masa nanti orang Melayu duduk dalam satu rumah yang sepakat mempertahankan kuasa orang Melayu, Islam agama persekutuan dan keistimewaan orang Melayu. Kita dah letih dengan percanggahan, perbalahan, perkelahian dengan wajah politik, dengan wajah NGO. Tapi inilah masanya kita kena duduk dalam payung besar dengan wajah yang berbagai tadi, wajah politiknya, wajah NGO-nya, sebagainya. Mari duduk dalam payung besar. Alhamdulillah, Majlis Penyelaras NGO Malaysia telah pun diterima dengan rasminya oleh Tun duduk sebagai keluarga besar payung besar pada petang ini. Alhamdulillah. Isu-isu yang kita tukar tadi iaitu Tun menyatakan bahawa NGO ini macam-macam, berbagai-bagai. Kami mengatakan bahawa insya-Allah kami sebagai Majlis Penyelaras NGO sentiasa terbuka. Kami sanggup menjadi orang tengah untuk merapatkan diri kami kepada NGO-NGO luar sana supaya kita berkawan. Kita bukan nak bermusuhan. Kita mesti punya ruang-ruang untuk berkawan supaya kita dapat menjadi satu ummah yang kuat, umat yang padu, dan negara ini kita yang pimpin, kita yang menerajunya. Dan saya mengharapkan kepada parti-parti politik, para akademik, para agamawan, kepada pimpinan NGO-NGO, orang perseorangan, janganlah pandang payung besar ini sebagai parti. No, bukan parti. Payung besar adalah untuk menggabungkan semua wajah-wajah ini dalam payung besar. Kita duduk dalam ini membawa agenda penyatuan orang Melayu. Silalah datang menjadi ahli keluarga dalam payung besar ini. Insya-Allah, ini dia mukadimah yang sangat kita rindu-rindukan oleh semua bangsa Melayu, kerana kitalah orang yang bertanggungjawab kena fikir tentang bangsa kita. Kita berpecah, kita rugi. Kita bersatu, kita kuat, insya-Allah.